Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihi lima uli wal khatim lima sabaq an-nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang diberkati rahmat ini, insya-Allah kita akan teruskan bacaan hadis kita daripada hadis 40 Imam Nawawi, hadis yang ke-27. Okey, pada penyataan beza antara pahala dan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Maksudnya, daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan, kebaikan adalah akhlak yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Okey. Dan dosa adalah apa yang menggetarkan jiwa dan engkau tidak suka jika dilihat oleh manusia. Hadis ini subhanallah ringkas tapi sangat padat. Pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi ayat ini sangat jelas, mudah difahami bahawa sesuatu kebaikan itu adalah apa yang keluar daripada akhlak yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita meneliti hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, okey, ada perkataan akhlak yang baik. Jadi di dalam agama Islam itu diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang baik itu, okey, datangnya pada penyataan akhlak. Namun akhlak yang baik itu keluarnya daripada jiwa yang bersih. Jadi ini benda yang kita kena faham. Okey, di dalam agama Islam ini, sesuatu yang baik itu adalah akhlak yang baik, tetapi akhlak yang baik itu keluarnya daripada jiwa yang bersih. Okey, tidak ada penyataan yang mengatakan bahawa okey, akhlak itu nampak je buruk tapi sebenarnya dalamnya bersih. Tidak. Kerana di dalam agama Islam itu, bahasa mudahnya adalah apa? Apabila seseorang itu menonjolkan sesuatu perkara yang baik, menunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang boleh diteladani, sesuatu yang boleh dicontohi, maka orang itu lahir daripada jiwanya sendiri yang baik. Sebab di dalam agama Islam itu diajar supaya tazkiyatun nafs, maksudnya membersihkan jiwa. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita melalui pedoman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kalau nak jadi baik itu bermula daripada jiwa. Jiwa itu perlu bersih. Jadi bagaimana nak mendapatkan jiwa yang bersih itu? Okey, nak mendapatkan jiwa yang bersih itu tidak lain dengan tidak bukan melainkan kita ini hendaklah sentiasa apa? Sentiasa membiasakan diri kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu cara. Jadi ibadah itu umum. Ibadah apa yang boleh membersihkan jiwa? Banyak. Okey, tetapi yang paling utamanya adalah apa? Solat. Solat itu adalah pemula kepada membersihkan jiwa. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan bahawa okey, waktu di antara waktu-waktu solat itu adalah pembersihan daripada dosa. Pembersihan daripada dosa. Kerana apabila di dalam hati kita ini ada titik-titik dosa, maka titik-titik dosa itulah yang akan menyebabkan apa yang terkeluar daripada zahir kita itu okey, nampak tidak baik. Sebab tidak ada orang yang di dalam dunia ini apabila dia itu jiwanya bersih, dia akan menunjukkan sesuatu teladan yang tidak baik, tidak. Tetapi apabila seseorang itu jiwanya bersih, maka dia automatik akan menampakkan dirinya itu baik. Dia bukan berlakon tetapi hakikat sebenarnya. Hakikat yang berlaku. Jadi solat itu yang pertama. Solat itu adalah cara untuk kita membersihkan dosa, dalam masa yang sama membersihkan jiwa. Jadi beruntunglah orang yang menunaikan solat. Kerana apa?
Contohnya pagi tadi kita bangun solat subuh, okey. Mungkin kita ada melakukan dosa pada waktu malam, lalu apabila kita bangun solat subuh, maka Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan kita punya jiwa kita, dosa-dosa kita. Kemudian di antara waktu subuh menuju ke solat zuhur itu, okey, mungkin kita ada melakukan dosa, lalu ketika mana kita menunaikan solat okey zuhur, maka Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan dosa kita. Okey, samalah juga di antara zuhur hingga ke asar kita ada melakukan dosa, lalu ketika mana kita menunaikan solat asar, maka solat asar itu menjadi punca dan sebab untuk kita dibersihkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung kepada maghrib pun sama juga, ada di antara dua waktu itu kita melakukan dosa, kita solat maghrib maka Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan dosa-dosa kita. Di antara maghrib hingga ke isyak itu pun mungkin ada kita melakukan kesalahan, kita melakukan maksiat, melakukan dosa, lalu ketika mana kita menunaikan solat isyak, Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan dosa kita. Nampak? Allahu Akbar, betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala bagi jalan kepada kita supaya kita ini sentiasa di dalam keadaan yang bersih. Sebab itu orang yang menunaikan solat ni tuan-tuan dan puan, kalau contohnya dia meninggal di antara waktu-waktu solat itu, sebenarnya dia itu dikategorikan sebagai orang-orang yang telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntungnya mereka-mereka yang menunaikan solat ini. Nampak? Itu yang pertama, solat. Kemudian yang kedua, okey, kita boleh juga beramal dengan kita ini rajin untuk membaca Al-Quran. Okay, membaca Al-Quran. Okey, kerana membaca Al-Quran itu adalah zikir yang akbar. Sesiapa yang membaca Al-Quran ini tuan-tuan dan puan, sebenarnya dia automatik berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Di dalam Al-Quran itu ada disebutkan nama-nama Allah, ada disebut puji-pujian kepada Allah, ada yang disebutkan sebagai peringatan kepada roh kita, jiwa kita. Lalu orang-orang yang sentiasa rajin untuk membaca Al-Quran ini, maka sebenarnya dia automatik dapat pahala zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau contohnya kita ini jarang-jarang untuk membaca Al-Quran, mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, ataupun mungkin jarang-jarang kita sentuh Al-Quran, mulai pada hari ini kita kena rajin membaca Al-Quran. Kita kena ingat kita tidak ada teman di dalam kubur tuan-tuan dan puan. Kalau contohnya hari ini kita mati, okey, selepas ini kita mati, percayalah ahli keluarga kita tidak akan teman kita ketika mana kita mati dalam kubur tu nanti. Tak ada. Okey, isteri yang kita sayang, dia akan nangis pada hari pertama, seminggu yang pertama, sebulan yang pertama, tahun yang pertama. Mungkin tahun yang kedua dia diberikan rezeki jodoh dengan orang lain, dia dah gembira dah, mungkin dia akan lupakan kita. Samalah juga dengan anak-anak kita, mungkin dia akan lupakan kita. Okey, berbeza kalau contohnya anak-anak itu diajar dengan mengingati Allah. Anak-anak yang diberi peringatan supaya mengingati Allah, automatik dia tak akan lupakan kita walaupun kita mati. Sebab apa? Dia tahu tanggungjawab sebagai anak untuk mendoakan kita ketika mana kita sudah mati. Sebab itu dalam Al-Quran tu diajarkan apa? Ayat Allahumma fili zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Okay, doa kepada orang tua. Percayalah orang yang kita sayang ketika mana hidup di dunia ini tuan-tuan perempuan tidak akan nak duduk dalam kubur bersama kita, tak ada. Okey, tetapi tuan-tuan perempuan percayalah, kita ada sahabat yang boleh kita ciptakan kenangan itu bersama-sama ketika mana kita hidup dekat dunia ini, iaitu apa? Al-Quran. Kerana Al-Quran itu akan jadi sahabat. Setiap hari kita baca, maka dia akan jadi sahabat kita. Dia akan kenal kita. Lalu ketika mana kita mati nanti tuan-tuan puan, semua orang akan menghadapi perkara yang sama. Semua orang akan menghadapi kegelapan kubur pada fasa yang pertama itu. Tak kisahlah dia baik ke, dia tak baik ke. Kegelapan kubur itu akan dirasai. Itu adalah pengalaman yang pertama. Maka ketika mana kubur kita gelap nanti tuan-tuan perempuan, tidak lain tidak bukan kita mengharapkan cahaya. Lalu cahaya ini datang daripada mana? Datangnya daripada sahabat kita yang selalu kita baca itu, Al-Quran. Betapa pentingnya Al-Quran. Bukan motorkar kita, bukannya harta kita, bukan rumah besar kita, tak ada, semua tu akan ditinggalkan habisnya. Apabila seseorang itu mati, dia akan tinggal semua benda itu. Tetapi amalnya itu, amal solehnya itu yang akan diembak masuk ke dalam kubur tu nanti.
Tapi kalau ketika mana hidup di dunia tidak mempunyai amal-amal tertentu, macam manalah nanti kita nak dapat pertolongan di dalam kubur. Sebab kata ulama, okey, kata para ulama, amalan seperti sedekah, amalan seperti solat, amalan seperti selain daripada membaca Al-Quran ini, dia akan akhir sampai memberi bantuan. Sebab yang memberi bantuan yang pertama itu, sebilangan ulama mengatakan apa? Yang akan datang pertama sekali yang akan bagi bantuan kepada kita untuk memberi cahaya dalam kubur yang gelap itu adalah Al-Quran. Nampak? Jadi ini adalah apa? Tonik semangat untuk kita. Ayat-ayat seperti ini, peringatan-peringatan ini supaya kita jelas, kita kena faham. Selain daripada kerja kita yang banyak, okey, kerja urusan kita yang banyak, jangan tinggalkan Al-Quran. Sebab apa? Kita ini menuju ke arah kematian. Bukan kita menuju ke arah dunia kita yang tak ada penghujung ni, tidak. Dunia kita akan menghadapi dunia yang penghujung. Sebab kita akan hidup di alam yang satu lagi. Maka kalau kita tidak membaca Al-Quran, itu adalah satu kerugian. Bonus yang ketiga, tuan-tuan dan puan, katakanlah kita ini mungkin solatnya agak berat, membaca Al-Qurannya pun agak berat, mungkin nak baca Quran pun kurang pandai, Iqra' pun tersangkut-sangkut. Ada satu tips yang mudah. Tips ni bonus pada pagi ini, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, mudah. Sallallahu ala Muhammad, sebut banyak kali. Sebab apa? Melalui selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala akan bagi jalan yang luar biasa kepada kita untuk kita mudah di dalam melakukan amal ibadah. Sebab itu para ulama menyebutkan apa? Kalau kita ini rasa berat untuk melakukan kebaikan, rasa berat untuk melakukan ibadah, mulakan dengan selawat. Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana seseorang yang dia memulakan kehidupannya dengan memperbanyakkan selawat, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan dia untuk melakukan amal ibadah yang hebat-hebat. Okey, sebab banyak pengalaman-pengalaman orang-orang, okey, mereka pernah menyebutkan bahawa suatu ketika dahulu dia susah untuk konsisten untuk bangun solat tahajud, susah untuk konsisten untuk solat di awal waktu, susah untuk konsisten untuk membaca Al-Quran, namun apabila dia memulakan kehidupannya dengan memperbanyakkan selawat, maka segala yang berat seperti solat tahajud menjadi ringan. Segala yang berat seperti menunaikan solat 5 waktu menjadi ringan. Segala yang berat seperti membaca Al-Quran menjadi ringan. Sebab apa? Sebab kita dah hubungkan kepada guru kita yang sebenar, iaitu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di akhir zaman itu, tuan-tuan, kalau kita susah untuk mendapatkan guru, maka guru yang paling mudah untuk kita dapatkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan memperbanyakkan selawat. Jadi itulah bonus yang ketiga, tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua dan dapat kita beramal bersama-sama. Wallahu alam. Jadi saya rasa setakat itu sahaja pertemuan kita pada pagi ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang hadir. InsyaAllah semuanya memberi manfaat. Saya doakan semuanya dapat bekerja dalam keadaan yang baik. InsyaAllah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa setakat itu sahaja, tuan-tuan dan puan. Kita sudahi pertemuan kita pada pagi ini dengan lafaz tasbih kafarah dan subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.